Oh, gas ah. Ha? Ada tu bocor. Boleh? Oh. Kalau itu restart boleh. Kan? Restart komputer. Kan? Jual pergi balik ke import. Dapat satu orang merah. Sekarang pergi balik import. Kau dah sign semua tu dekat column resource name tu kan. Kau pergi dekat ribbon atas tu, pergi dekat report, cari apa ni resource. Boleh kita tengok ah. Tengok dia punya apa ni overall macam mana dia punya planning. Lepas tu macam tracking pun boleh buat ke tracking? Tracking resource boleh. Tak boleh, semua boleh. Pakai link yang sama mana? Yang QS Cina perempuan tu ada lagi ya? QS Cina. Ada lagi ya? Dia tu allergic tu. Dia jenis allergic. Dia salah makan. Duduk biar. Dia okey tu. Dia okey. Islam dia okey. Tak memang. Islam tu lama. Islam. Dia manager ni ya. Lama. Dia nak berhenti dah.
Mestinya kau offer tu. Nanti tanya dia, nak berhenti pergi mana? Oh, ke bawah dia ada lagi lah, QS tu ada bawah dia. Siapa dia seorang kan? Hmm. Sekarang ni oh, kau tak masuk ni ya? Oh, keluar. Keluar daripada Google lah. Ha? Oh, okay. Budak Melayu ada dekat pejabat. Dekat pejabat budak Melayu ada. Right? Kerani, kerani. Kerani ada. Dulu kerani ada perempuan nama Syariah. Ha? Ya, Syariah tau. Kalau situ pergi nak parking cukup payah. Aku meluat weh. Oh, parking jauh nalah. Menyusahkan. Dulu aku pernah report dekat Chuang, telefon bisa Chuang. Dia suka guna tau. Dia suka guna. Dia suka guna aku. Oh, kalau dia susah dia cakap aku. Kalau dia senang hati kan. Buat bodoh. Dulu pernah lah sekali tu. Lepas raya Cina, tanya nak, Mr. Q, tak ada kan? Ampau RM20. Dia diam. Aku pun, alamak. Dia, nantilah, sabarlah. Okey, okay, Mr. Q. Aku memang ingat gurau-gurau kan. Dia jenis macam, dia jenis peti benda je. Tu yang dia masa dengan kita kon tu, dia kenal dengan kita kon. Dia lari. Dia terlepi dengan kita kon. Kita kon memang pressure. Kita kon. Kita kon memang stress lah kita kon. Okay, sekarang ni kau cuba assign dulu dekat resource name.
Pasang dulu kat restoran ni kan. Dah tengok hasil dah. Kan? Tengok hasil dah kan. Okey, kau pergi dekat Gancat. Pergi dekat Gancat kan.